Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kat mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dalam mensifatkan seorang mukmin yang tercinta, sebagaimana tersebut dalam sabdanya yang diwahyukan daripada Tuhan berbunyi, tiadalah hampir seorang yang mendekatkan dirinya kepadaku, dan seterusnya sehingga hadis, yakni selesai hadis qudsi itu berbunyi, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'ih kataraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul ma'u wa akrahu masya'atah wala budda lahu minhu. Artinya, aku tidak pernah teragak-agak dalam suatu perkara yang akan aku lakukan, seperti teragaknya aku untuk mencabut nyawa hamba-Ku yang mukmin yang bencikan mati. Aku tidak mahu menyusahkannya, akan tetapi mati itu adalah pasti baginya. Lihatlah betapa Allah Ta'ala mensifatkan hamba yang mukmin itu bencikan mati, padahal imannya telah sempurna dan darjatnya pula tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lagi tentang kematian, ingat kepada mati ataupun benci kepada mati. Dalam suatu hadis qudsi, Allah menceritakan di antara hamba-hambanya yang istimewa, iaitulah hamba-hambanya yang berjalan ke arah Allah, mencari Allah, dengan mulut, dengan perkataan, dengan tangan, dengan kaki, semua nak kau dekat kepada Allah. Maknanya ini bukan sebarang mukmin, mukmin yang istimewa, yang kerjanya beramal siang dan malam, masih lagi takut kepada mati. Dan memang fitrah, tidak salah pun kalau kita takut kepada mati. Istimewa pula dengan sebab dosa yang kita lakukan kepada Allah. Itu fitrah, maknanya bukan salah. Yang takut pada mati yang dicela pada syarak ni ialah takut yang tidak membawa apa-apa makna yang memberi bekal kepada akhirat. Tak berasa nak taubat, tak berasa nak jadi baik. Dan kan tujuan ingat kepada mati bukan nak suruh mati. Mau ingat sikit, lepas sipang pertama lagi mu konak kanan. Tujuan ingat tu supaya nak konak kanan. Jadi kita ingat kepada mati bukan untuk mati. Mati ni tak payah ingat pun mati sampai masa kita mati. Tapi bila kita ingat pada mati, terapik pun tak jadi nak makan rasuah. Faham? Dia biji pun tak jadi dah nak makan rasuah. Dan menteri lebih-lebih lagi pasal ingat kepada mati. Itu tujuan dia. Bermakna hidup akan lebih baik, negara akan lebih maju. Itu tujuan ingat mati, manfaat yang sangat besar. Tujuan ingat mati supaya hidup itu bahagia. Tujuan ingat mati supaya hidup itu sempurna, bukan tujuan supaya mati. Adalah diberitakan tentang Nabi Musa alaihissalam bahawa beliau menampeling malakul maut ketika ia datang untuk mencabut nyawa hingga terkeluar mata malakul maut. Benar ada kalanya benci akan mati itu tersembunyi sehingga tiada ketara oleh penglihatnya, iaitu pada ketika terpancar cahaya makrifat dan yakin bagi orang-orang yang tertentu pada masa yang tertentu. Akan tetapi bagi orang yang teguh imannya, pada umumnya mereka sentiasa cintakan mati, kerana dengan mati sajalah mereka boleh bertemu dengan Allah Ta'ala dan mengecap hidup di negeri yang abadi, serta meninggalkan dunia yang merupakan tempat tinggal yang penuh dengan penceroboh fitnah dan ujian. Kisah Nabi Musa tapau malakul maut ini bukan hadis sahih dan bukan hadis yang hasan. Hadisnya katanya lemah. Tapi kita boleh ambil pengajaran bahawasanya
Nabi Musa pun adalah manusia. Dia malakul maut mari nak ambil nyawa dia marah. Bukan tak reda kepada Allah, dengan sebab cintanya kepada kerja-kerja agama. Tu je nak khabar. Bukan nak khabar dia bekeng siapa malakul maut. Bukan nak khabar malakul maut ni kerja barang. Nyawa Nabi pun nak ambil. Tapi cintanya seorang rasul dengan kerja dakwah, siapa orang nak ambil nyawa dah pun dia nak marah juga. Pasal dia nak menyampaikan agama Allah. Kalau gitulah kita ni nak hidup lama, tahniah. Faham? Kerana Nabi pernah bersabda, as-sa'adatu kullu sa'adah man talal umru fi ta'atillah wa fi riwayatin tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling hebat ialah orang yang panjang umur dalam taat kepada Allah. Dalam hadis ni memuji orang yang panjang umur dengan syarat fi ta'atillah. Sebab tu tak salah kalau kita kata tak boleh mati lagi. Tak boleh mati lagi. Mung kalau boleh nak mati bila? Sekarang ke 10 tahun lagi? Kalau boleh 30 lah. Ini tengok tujuan dulu. Benda tujuan nak hidup lama. Aku nak hidup lama pasal aku baru jadi sekali MB, aku nak 3 kali lagi baru sedap. Nampak? Kalau gitu baik mati derah lah. Dia biarlah kan aku nak berdakwah, aku nak beramal, aku nak bergerak kerja tu, kerja ni, kerja akhirat. Kalau ada maksud tu, tak apa, kita tak mau mati lagi. Seperti mana Nabi Musa tak mau mati lagi kerana nak berdakwah, nak menang dakwah Islam ke atas orang-orang yang syirik. Dan mencita-cita mati juga adalah makruh. Mereka mencita-cita mati dalam keadaan baik. Nampak? Menunjukkan bahawasanya kita ni tak salah nak hidup. Dan memang manusia ni nak hidup lama. Tu benda biasa. Dia panggil benda biasa, nafsu. Dalam Quran kata la yu'ammar al-fasanah, kalaulah boleh dihidupkan 1000 tahun. 1000 tahun boleh. 1000 tahun. Kalau kita 1000 tahun 80 barang-barang kali dah cakap. Wajib mari dah ni, wajib ni. Lama tak tengok wajib ni. Mari di mana kau? 43 jawab. Orang tanya mari di mana? Dia jawab cucu dia 43 orang.